Gitu juga Abdullah ibnu Abbas. Dia royak kita kata gapo? Sepupu Nabi royak. Dia kata annallaha ta'ala qad ja'ala dunya salasatu ajza'in. Sesungguhnya Allah Ta'ala ciptakan dunia ni. Tuhan buat manusia ni salah satu ajza'in, 3 bagian. 3 gear. Dunia sebutir ni bulat separuh timur Cina ni. Juring tu bik 3 gear. Buat 3 gear dunia sebutir ni. Juz'in lil mu'minin. Satu juzuk tu hawi ke orang mukmin. Wifak kita ni. Dunia ni tu hawi kepada kita ni. Wa juz'in lil munafiqin. Segian lagi, gian yang kedua tu hawi ke orang munafik. Tu hawi ke orang munafik. Tu hawi juga dunia ni. Wa juz'in lil kafirin. Juzuk lagi tu hawi ke orang kafir. Wi ke orang kafir. 3 ni ya. Manusia yang ada atas dunia lola ni, baik dia gitu sampai hari ni 2, 3 ni. Satunya orang Islam, orang mukmin. Yang keduanya orang munafik. Yang ketiganya ialah orang kafir. Ya asalnya 2 ya. Mukmin dengan kafir ya. Tapi celah tu ada orang panggil orang munafik. Gapo orang munafik? Tengok lik zahir mukmin, tapi tengok lik dalam kafir. Hani apa panggil sejenis manusia ada keadaan lagu tu. Bukan Islam sebenar tak. Tengok zahir ni kau belebah dia. Tengok isi dalam lah kafir mu. Oh ni Tuhan marah sekali di dalam Al-Quran waya. Bila dia azab orang ni di akhirat esok dia tak dipatak neraka. Nah, Tuhan royak le Quran. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ni bila diazab di akhirat esok, fid darkil asfali, di sebelah pihak bawah, minan nar, daripada neraka. Kita panggil kata masuk neraka duk patak. Orang munafik ni. Orang kafir duk kat atas ni ya. Dia Tuhan sumak duk patak. Duk sekali dengan kerak. Ni orang munafik Tuhan marah. Zahir Islam. Zahir mukmin. Duk semaya ber. Tapi rupa-rupa lek dalam dia niat tak molek. Nak musnahkan Islam. Nak mapuh Islam. Orang ni apa panggil orang munafik. Ingat molek kepada kita. Takut kena pecah tu. Kita kena Islam betul-betul. Jangan ikut mana-mana dak. Jangan buat main tikuk cak. Takut jadi munafik. Dah jadi munafik nyanyolah. Orang tak nampak tengok lagi jiwa kita. Orang tak nampak dalam hati kita. Sebab tu hati kita kena cuci dengan Allah Ta'ala. Aku kerja ni hak Islam. Aku buat hak Islam. Tak ada ke mana-mana dak. Sebab tu puak kita semua ni nak royak. Apa saja lah kampung kita nak buat benda molek. Jangan duk jadi faikan. Faham tak? Jangan duk galai orang nak buat benda molek di dalam kampung. Bila kita galai benda molek orang nak buat dalam kampung, tak jadi buat benda molek, imung tu nak royak hak sebenarnya munafik. Mung nak merutuhkan Islam. Mung ni nak merutuh Islam. Nampak corak Islam. Ni hak bahaya sekali Nabi duk royak di Madinah dulu. Nabi duk royak di Madinah dulu. 400 orang lebih hak Nabi senara nama wi Qasidina Uthman taruh. Nabi wi Qasidina Uthman taruh. Nabi besar pula Uthman mu jangan duk royak ke Umar. Ku bimbang takut Umar mari duk kerak kepala dia tahu. Nabi tak bunuh. Nabi tak bunuh. Duk semaya di belakang Nabi. Duk semaya di belakang Nabi. Ni nak ayat orang munafik. Kalau mari mau kita orang munafik, kita tolak ada tu email lah.
Nanti tak tahu oleh dalam demo lagu mana. Tuan sendiri dia tahu dia ni mukmin ke munafik. Hani nak ayat buat kita. Kadang-kadang dalam kampung orang nak buat benda molek, tak jadi kita duk galak. Kau tu sikit kau ni sikit kau tu sikit tak boleh buat dia kata kalau dia tak wi. Jadi nak buat gapo benda molek dalam kampung, dalam masyarakat, sebab kita tak wi maka tak jadi benda tu. Kita tergulung daripada orang munafik. Orang musuh Islam. Ingat molek. Ni kalau orang tak reti dak ya. Ni nak ayat tu jangan. Apa kebaikan orang nak buat sokong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolong di atas kebaikan. Orang nak buat baik kena tolong-menolong. Jangan dah halal. Jangan dah sekap. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan duk pakak di atas kejahatan. Orang nak buat benda molek dalam masyarakat, dalam gapo, kita kena beri sokongi 1%. Ni nak ayat. Ni nak ayat cara Islam. Pendirian Islam. Ni nak ayat.